Seramai 66 graduan dari Kaiwan International University dan Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka akan dianugerahkan ijazah sarjana muda. Dengan hormatnya, saya mempersilakan Yang Berbahagia Naib Chancellor menganugerahkan ijazah sarjana muda kepada para graduan seperti yang tercatat dalam buku convocation. Ayub Muhammad Abdul Karim, Hevi Ahmad Safa Ibrahim, Karu Mahmud Ahmed, Paiwan Hadi Hama Said, Safin Yasin Abu Bakar, Syangga Ayub Yusif, Zir Aras Muhammad, Ahmed Azad Jasim, Dipersilakan Arifan Syamal M. Ziad, Dilan Barham Hussein, Musa Sarkaut Abdul, Rusha Akho Ali, Ravia Barzan Uthman, Zin Abdul Kadir Sabir, Sozar Mahdi Said, Brau Aras Muhammad, Arin Noraddin Osman, Diari Dana Rafiq, Amyar Ahmed Anwar, Ashkan Fria Hama, Avesta Soran Abbas, Awin Diar Abdallah, Azhan Awad Mustafa, Didan Dana Rafiq, Hunas Jamal Said, Lydia Majid Omar, Mirko Diari Ahmed, Seterusnya Rasan Asokarim, Sozia Rizga Ahmad, Tuana Anwar, Yusuf Muhammad Tahir,
Hanin Fadil Muhammad, Liza Karwan Mahmud, Muhammad Kursi Fuad Ababak, Ryan Hussein Faid, Shukriya Ismail Hassan, Sana Abdul Karim Ibrahim, Banu Kadir Hamajan, Honya Shaho Faisal, Iron Ayub Yusuf, Hervan anak lelaki Nyana Sagaran, Murphy Adrian Anthony anak lelaki Mecca, Nur Aida binti Subari,